Ahli neraka. Ahli neraka ni mereka akan, selama mereka di dalam neraka, mereka akan minta untuk keluar daripada neraka, minta untuk dibebaskan daripada neraka sebanyak 4 kali. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Ahli neraka mereka bagi tahu dekat malaikat-malaikat penjaga neraka, doalah kepada Tuhanmu supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengurangkan bagi kami cuti 1 hari, mengurangkan 1 hari, mengurangkan azab. Lepas tu, itu permintaan yang pertama lah. Lepas tu ahli neraka, lepas tu malaikat bagi tahu, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Malaikat penjaga neraka tanya, bukan sebelum ni rasul-rasul datang bawa bukti-bukti yang nyata bahawasanya hari kiamat ni benar? Qalu bala. Ahli neraka kata, ya betul. Qalu fad'u. Malaikat kata, kalau macam tu doalah. Doa kepada Allah SWT supaya Allah SWT bebaskan. Lepas tu Allah SWT jawab sendiri, wa ma du'aul kafirin illa fi dalal. Tidaklah doa ahli neraka melainkan berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya doa mereka tak akan diterima lah. Itu kali yang pertama.